So saya terima banyak komen berkaitan dengan telco ni teruk lah, telco ni bodoh lah, telco ni tak berguna lah, line teruk lah, servis sampah lah. Hari ni kita nak cerita-cerita sikit tanpa bias terhadap telco. Ni bukan sebab bias tapi nak bagi setengah daripada korang boleh faham. SIM card ni bila masuk dekat handphone, bila dapat internet, dia menggunakan sistem internet yang tanpa wayar. So biasanya tanpa wayar dia banyak masalah terputus ataupun disconnect. Dan antara benda yang mengganggu adalah cuaca. So sekarang ni macam mana pula berlakunya kalau katakan hujan dalam tempoh sejam, dan dalam tempoh sejam tu korang dapat detect internet problem, internet slow, selalu terputus, main game lagging sebab ping tak stable. Apa yang korang kena buat sebenarnya? Bila berlaku macam ni, apa tanggapan korang? Adakah korang akan menganggap servis telco ni tak bagus lah, teruk lah telco ni, asal hujan je problem, dan korang menganggap patutnya dia kena settlekan benda ni, kena troubleshoot benda ni? Adakah korang fikir secara logik, adakah telco dapat settlekan benda tu dalam masa 1 jam? Dan adakah korang sebagai, kalau korang pemilik telco tu, korang nak troubleshoot, korang nak selesaikan masalah tu hanya disebabkan hujan dalam tempoh sejam, tak boleh pakai, lepas hujan dah okey balik? Logik tak dekat situ. So tak mungkin kalau hanya disebabkan cuaca telco akan memberikan troubleshooting kepada masalah internet. Dekat tempat korang pula tu, yang komplain seorang dua. Hujan banyak tempat, orang lain tak komplain, tapi kau je yang komplain. Jadi dia tak jadi apa juga. Korang kena hadap internet problem disebabkan cuaca. Kemudian kedua adalah daripada segi kepadatan pengguna yang guna dekat kawasan tu. So macam korang mungkin ada yang tak tahulah, kalau pengguna banyak dekat situ, internet akan lagi teruk. So dia basic dia macam wifi dekat rumah. Okay, korang ada wifi kat rumah, korang pakai seorang sedap, stable, laju. Tapi kalau korang punya saudara mara sampai dekat rumah, 20 orang nak connect wifi, memang jadi lag lah, memang jadi slow lah. Macam wifi dekat mamak tu, jadi lambat, jadi tak sedap sebab ramai sangat yang guna. So kepadatan pengguna, katakan korang guna satu jenama tu, lepas tu siang korang pakai okey, malam korang pakai tak okey. So salah satu puncanya pun congest ataupun kepadatan pengguna, terlalu traffic jam, kita panggil traffic jam, ramai sangat yang guna pada waktu tu. Korang boleh fikir secara logik di mana, okey, siang mungkin orang kerja, tak ada dekat rumah, jadi korang pakai internet stable je dekat kawasan tu. Tapi bila malam orang dah balik kerja, orang dah kat rumah, dah relax depan TV, tengok handphone, tengok TikTok, tengok YouTube. Jadi disebabkan tu penggunaan tu terlalu pack dalam satu masa, tak pasal-pasal korang anggap siang okey, malam tak okey. So benda tu nak settle, kena tukar SIM card lah. Itu je. Okey, pakai 2 SIM card, yang siang okey, yang malam okey. Siang okey, malam okey. Berselang silang, pandai-pandai korang lah nak fikir macam mana. Jadi sebagai pengguna juga, kita perlu pandang secara profesional. Logik tak dengan masalah internet yang korang hadapi tu untuk telco settlekan, untuk korang minta telco settlekan. Macam bab cuaca, sejam hujan, sejam problem, sejam lepas tu okey balik. Takkan nak call customer service. Call customer service pun dah ambil masa berapa minit, buang masa juga. So kena hadap lah. Ini masalah yang korang kena lalui bila guna produk-produk yang berasaskan tanpa wayar, wireless. Dan benda ni tak boleh settle daripada dulu sampai sekarang. Tetap cuaca problem, memang out. Lepas tu jumlah pengguna tinggi pun out juga. Daripada zaman 3G sampai ke 4G sampai ke 5G, tetap tak settle masalah ni. Dan bila information ni korang tahu, korang akan mempunyai idea di mana patutnya telco tambah pencawang, tambah infrastruktur untuk tampung jumlah pengguna yang tinggi. But the other side untuk telco tu pula, korang kena duduk sebagai syarikat telco. Adakah pelaburan infrastruktur aku tambah banyak-banyak ni boleh bagi peluang balik modal berganda-ganda dekat aku? Itu pun jadi masalah juga. Dia orang cuma fikir duit. Yalah, kalau tak fikir duit, macam mana dia orang nak berkembang? Setiap kali tengok dekat social media, Celcom mengumumkan keuntungan 50 bilion lah, mobile 1 juta lah, 20 juta. Itu yang korang nampak. Telco ni memang kaya. Infrastruktur dia adalah first, awal-awal dulu kan. Modal buat ni. Dan bila dah balik modal, dia cuma kutip untung dan kena maintenance saja. Memang untung banyak, tapi cukai dia pun tinggi. Lepas tu risiko dia macam-macam lah. Banyak benda yang kita sebagai pengguna tak nampak apa yang telco lalui. Tapi walau macam mana pun, bukan benda-benda macam ni bukan orang kata nak lepas macam tu je. Kalau problem tetap korang nak komplain, website MCMC tu ada, blast
blast komplain dekat situ. Tapi jangan, let's say kalau satu company problem, janganlah seorang dua. Tolonglah rakyat Malaysia ramai-ramai. Korang reti pula kalau orang Brad mengejut depan korang tengah bawa kereta 100 km sejam, korang boleh report polis, komplain, ini nombor flat nampak apa semua. Tapi bab telekomunikasi korang tak reti nak komplain. Simple guys. Zaman IT, masuk Google, search aduan MCMC, komplain apa yang korang nak. Komplain tu biar banyak. At least kalau dengan komplain tu masalah tak boleh settle, at least dia dapat rekod buruk daripada MCMC. Mungkin yang telco kena saman dengan MCMC disebabkan servis tak cukup baik ke apa ke, macam-macam lah. So gunakan tangan, gunakan akal. Tolong celik dekat sini lah. Sebab telco makan duit korang secara maintain tau. Sustain setiap bulan. Belum ada orang kat Malaysia ni bulan ni pakai internet. Bulan depan dia tak pakai. Bulan lagi satu dia tak pakai. Lepas tu bulan keempat dia pakai balik. Tak ada. Orang maintain. Setiap bulan sustain, bayar dan guna. Tak ada orang terlepas. Mesti nak pakai. Tak pakai memang pelik. Something wrong dekat korang. So saya harap korang faham. Korang tak boleh expect baik-baik punya daripada telco. Nak perfect daripada telco. Tak boleh. Kalau korang duduk dalam bidang telco, korang token telco sekalipun, korang tak dapat nak settle benda tu. Tak boleh nak handle semua benda tu. Apa yang korang boleh buat, cari alternatif lah. Kalau ni tak okey, pakai ni. Ni tak okey, pakai ni. Macam tu je. Consider to subscribe. Like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.